Ustaz, kalau selalu masak nasi cepat basi tu kenapa? Kalau masak nasi cepat basi biasa ada kaitan dengan gangguan di dalam kita punya rumah. Termasuk yang paling kritikal ialah dapur kita lah. Dapur kita. Jadi dapur tu kalau selalu nampak macam suram ataupun rasa macam ada nampak kelibat-kelibat dan sebagainya, itu kesan daripada nasi yang cepat basi itulah. Sebab nasi yang cepat basi ni tanda-tanda terdapatnya gangguan di dalam rumah. Jadi dapur tu kena azankan selalu, kena pasang surah Al-Baqarah, dan lebih bagus kalau dapur gunakan samurai perfume lah. Samurai perfume dicampur dengan air, sembur dekat area dapur, tempat pinggan mangkuk apa benda tu sembur. Sebab ni bukan racun, sebab dia mewangikan tempat-tempat itu, niat untuk pecahkan gangguan yang ada dekat dalam rumah. Kalau Marley Martin ada nampak dalam tidur, Allahumma salli ala Muhammad, dalam tidur nampak ada periuk belanga, maka periuk belanga tu kena kenal pasti. Adakah periuk belanga itu yang kita pusaka daripada orang-orang dulu? Jadi, kalau dibawa keluar periuk-periuk belanga yang dulu-dulu ni, insya-Allah lepas pada itu saya rasa lebih cepatlah, lebih mudah untuk bersihkan dapur yang ada dekat rumah. Macam tadi siapa tadi, Matahariku dia mimpi ada periuk besar kan. Jadi bagi saya periuk besar itu kena dibuang lah tempat lain untuk pastikan kita selamat daripada gangguan ini. Saya beli sendiri. Okey, kalaulah periuk itu awak beli sendiri dan sayang nak dibuang, saya cadangkan awak bukhurkan periuk tu. Saya masak untuk majlis keramaian. Okey, majlis keramaian. Itulah, saya macam ada kebimbangan sedikit lah dekat situ. Tak tahu awak beli dengan siapa tu. Beli dengan orang ke, ataupun beli dekat kedai ke, ataupun macam mana. Kadang-kadang benda-benda tu ada tanda-tanda terdapatnya gangguan. Wallahu ta'ala alam. Ini satu layer lah. Saya tak pasti betul atau tidak, tapi macam tu lah. Tapi saya mengharapkan supaya benda tu tak berlaku lah seperti mana apa yang saya cakap.